أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita nikmat kehidupan, kesihatan dan kelapangan masa untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan daripada kitab Fathul Mu'in pada bab berkait dengan gadaian rohan. Kita berhenti kat mana tu? Nawi ikhtalafa. Ya. Kata dia walau ikhtalafa ay ar-rahinu wal murtahinu. Betul situ? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walau ikhtalafa ay ar-rahinu wal murtahinu fi asli rahni ka'an qala rahantani kadha fa ankara al-akharu aw fi qadrihi ay al-marhuni ka rahantani al-arda ma'a shajariha fa qala bal wahdaha aw qadri al-marhuni bih ka bi alfaini faqala bal bi alfin suddiqa rahinun bi yaminihi wa in kana al-marhunu bi yadil murtahini li'anna al-asla adamu ma yadda'ihi al-murtahin. Maksudnya kalau berselisih dua penggadai dan pemegang gadai pada asal gadaian, seperti seorang berkata, kamu gadaikan kepada aku sekian, maka seorang lagi ingkar. Atau pada kadar barang gadaian, seperti kamu gadaikan kepada aku tanah dengan pokoknya, maka kata seorang lagi bahkan tanah sahaja. Atau pada kadar yang digadai, seperti dengan 2,000, maka kata yang lain bahkan dengan 1,000, maka jawabnya diperbenarkan penggadai dengan sumpahnya sekalipun barang gadaian itu berada pada tangan pemegang gadai, kerana asalnya tidak wujud apa yang didakwa oleh pemegang gadai. Ni masuk bab terakhir dah lah, berkait dengan rohan ni. Jadi dia akhir bab muamalat dibincanglah pula berkait dengan apa? Berkait dengan berlaku mukhasamah, berlaku perbalahan, macam mana nak selesai. Kata muallif, walau ikhtalafa, jika berselisih, ay ar-rahin wal murtahin. Rahin ni penggadai. Siapa yang bergadai? Yang bergadai itu ialah yang berhutang lah. Jadi dia dalam kontrak gadaian, dia rahin, dia penggadai. Dalam kontrak hutang, dia penghutang lah. Bila nak minta hutang, jadi tuan nak bagi hutang, minta. Awak nak minta hutang saya boleh? Nak letak apa untuk gadaian? Dia rahin. Murtahin ialah pemegang barang gadaian. Dalam kontrak hutang, dia tu pemiutang. Dia yang bagi duit kepada orang. Hak hutang dengan dia. Okey. Jika dua orang ini berbalah fi asli rahni, pada asal gadaian tu sendiri. Barang ni gadai ke, we pinjam ke, we guna ke kau ni? Ni barang ni barang hak gadai ke dak ni? Pada asal gadaian tu berlaku atau tidak. Ka'an qala rahantani kadza.
mu gadai kepada aku tanah ni kan? Fa ankaral akhara, yang seorang lagi kata, dok, tanah tu bukan aku gadai. Kata aku ilmu duduk je. Tak. Ilmu duduk saja. Au fi qadrihi, atau kadar dia. Banyak mana? Hak barang gadaian tu. Ai qadrihi qadril marhum, kadar barang gadaian tu. Seperti rahantanil arda ma'a syajariha. Mu gadai kepada aku tanah berserta pokok-pokok durian hak ada dalam tu. Contohlah pokok durian tu. Sebut syajar saja. Mu gadaikan tanah berserta pokok-pokok sekali. Faqala bal wahdaha. Aku gadai tanah je, pokok aku tak gadai. Balas situ. Au qadril marhuni bih, atau dia berselisih pada kadar hutang. Marhuni bih makna sebab gadai. Al-marhun bihi ay bisababihi, makna sebab gadaian. Hutang tu lah, marhun bih kena kepada hutang. Balah pada hutang banyak mana hak jadi gadaian ni mewakili hutang mana? Bi alfain, dia kata, mu gadai tanah ni kerana hutang hak 2000. Faqala bal bi alfin. Dak hutang hak 1000 je, bukan hak 2000. Contoh. Siapa yang menang dalam situasi ini? Suddiqar rahinun biyamini, dimenangkan penggadai. Orang hak gadai itulah penghutang tu menang dengan dia sumpah, sebab dia yang nafi. Yang dakwa siapa? Yang dakwa ialah pihak murtahin. Pihak murtahin yang mendakwa yang lain daripada asal, yang menyalahi asal. Sebab asalnya tak ada gadaian. Tak ada gadaian. Asalnya hak tanah saja, tak masuk pokok. Jadi mereka yang membetuli asal, itulah yang dimenangkan. Jadi di sini kes ni ialah rahin lah. Wa in kana al-marhunu biyadil murtahin. Rayah ni walaupun barang gadaian dipegang oleh murtahin. Kawan ni pegang gerang tanah tu contohnya. Walaupun dia pegang gerang tanah tu. Tapi bila murahin kata, "Dak, saya tak gadai tanah tu untuk hutang tu. Saya nak gadai benda lain," contohnya. Maka menang perkataan dia. Kalau tak ada bukti apa, menang dia lah. Kenapa dia menangkan? Di annal asla adamu ma yadda'ihi al-murtahin. Kerana asal tidak berlaku apa yang didakwa oleh murtahin. Apa? Kemudian kata musannif, walawidda'a murtahinun huwa biyadihi annahu qabadahu bil izni fa ankarahu ar-rahinu wa qala bal ghasabtahu au a'artukahu au ajartukahu suddiqa fi jahdihi biyaminih. Baik, kata dia kalau pemegang gadai mendakwa walhal barang gadaian pada tangannya, bahawa dia menerimanya dengan izin, dan penggadai ingkarnya serta berkata, bahkan kamu rampah, atau aku pinjamkannya kepada kamu, atau aku sewakannya kepada kamu, dibenarkan dia pada ingkarnya dengan sumpahnya. Ini masalah lain pula. Jika idda'a murtahinun, mendakwa oleh pemegang gadaian, wa huwa biyadihi, ada wa ke? Tak ada. Jika mendakwa murtahinun huwa biyadihi, yang mana rahnun itu pada tangan dia, dia mendakwa annahu qabadahu bil izni, tanah ni kamu yang bagi aku pegang kan, sebagai gadaian hutang hak dulu. Ni murtahin kata, pemegang gadaian kata, "Dak, ni barang, ni tanah ni mu yang beri ke aku sebagai barang gadaian kan." Kalau tanah, kalau motor ni kamu beri aku pegang kerana dia jadikan barang gadaian atas hutang kamu kan. Fa wa ankara rahinu, penggadai menafikan, "Dak, aku bukan beri tanah ni untuk barang gadaian. Aku bukan beri motor ni sebagai gadaian." Wa qala bal ghasabtahu, bahkan dia kata, "Mu rapah tanah kepada aku."
mu rapah motor daripada aku. Au a'artukahu, ataupun dia dakwa, dak, bukan ni barang gadaian aku, tapi aku beri pinjam. A'artukahu, aku beri pinjam akan dikau akannya. Aku beri kamu pinjam motor ni. Aku beri pinjam tanah ni, nak usaha apa-apa gunalah. Au ajartukahu, dak, tanah ni bukan barang gadaian, tetapi tanah ni aku nak sewa kamu. Dia menafikan. Jawapannya suddiqa fi jahdihi, dibenarkan rahin pada penafian dia. Dia nafikan tanah itu, motosikal itu sebagai gadaian, maka dibenarkan dia biyaminihi, dengan sumpah dia. Kerana dia menafikan sesuatu yang baharu. Dia menangkan asal. Asalnya tak ada berlaku benda tu. Asalnya kembali pada hak mula-mula. Jadi hak mula-mula tak ada pun persabitan dia barang sebagai barang gadaian. Maka dibenarkan perkataan rahin. Kemudian far'un, man alaihi alfani, man alaihi alfani bi ahadihima rahnun aw kafilun fa adda alfan wa qala addaituhu an alfir rahni suddiqa bi yaminih li'anna al-muaddi a'rafu bi qasdihi wa kayfiyatihi wa min thamma law idda'a li da'inihi syai'an wa qasada annahu an dainihi waqa'a anhu wa in dhannahu ad-da'inu hadiyatan kadza qaluhu thumma in lam yanwi ad-dafi'u syai'an halata ad-daf'i ja'alahu amma sya'a minhuma li'anna at-ta'yina ilaihi. Ini cabang. Orang yang di atasnya 2,000. Orang di atas dia mana orang yang berhutang 2,000. Pada 1,000 daripadanya ada gadaian atau penjamin. Lalu dia membayar 1,000 dan berkata, aku bayarnya dari 1,000 yang ada gadaian. Dibenarkan dia dengan sumpahnya kerana yang membayar lebih tahu qasad kehendak, niat dan kaifiatnya. Kerana itu, kalau seorang menyerahkan sesuatu kepada pemiutangnya dan bermaksud bahawa ia dari hutangnya, jatuh ia dari hutang itu, sekalipun pemiutang itu menyangkakan sebagai hadiah. Beginilah mereka katakan. Kemudian jika orang yang menyerahkan itu tidak meniatkan sesuatu ketika menyerahnya, dia menjadikannya dari apa yang dia kehendak daripada keduanya kerana penentuannya terserah kepada dia. Baik, ni masalah cabang pula ni. Man alaihi alfan, orang yang berhutang 2,000. Bi ahadihima rahunun, salah satu daripada 2,000 tadi, makna 1,000 tu ada jaminan kafil dan ada gadaian. Dia berhutang 2,000. Hak 1,000 ni dia letak gadaian atau dia letak penjamin. Hak segi tak lah makna. Hak selagi dia dapat hutang tu free-free lah. Bayar balik maksudnya. Selagi ni tuan beri hutang, suruh letak gadaian ataupun letak penjamin kafil. Fa'adda alfan. Tiba-tiba dia pun pergi bayar kepada pemiutang 1,000. Bayar 1,000. Wa qala addaituhu an alfir rahni. Kata hak ni aku bayarnya untuk 1,000 yang aku letak barang gadaian. Tujuan apa? Tujuan dia nak ambil balik lah. Contoh kita kata, dia berhutang 2,000. Lepas tu dia letak motor dia sebagai barang gadaian atas 1,000 je. Dia letak barang gadaian motosikal atas 1,000 je. 1,000 lagi tak letak lah. Kemudian dia bayar. Sampai masa dia bayar pada tuan, dia kata gini, 1,000 ni ialah bayaran 1,000 yang ada gadaian. 1,000 yang ada gadaian. Tuang tu tak setuju. Dah. Ni 1,000 hak tak ada gadaian contohnya. Suddiqa biyamini, dia benarkan dengan sumpah penggadai tadi. Dia kata aku bayar 1,000 ni untuk hutang yang ada gadaian. 1,000 ni waktu aku nak balik lah barang.
menang dia. Li'anna al-muaddi a'rafu biqasdihi wa kaifiyati. Kerana orang yang bayar itu, dia tahu qasad hak 1000 tu nak bayar hak mana. Dan kaifiat dia bagaimana, dia tahu. Dah dia kata aku bayar kepada hutang 1000 yang ada gadaian, maka betul dia. Tak bolehlah tuang hak punya hutang tu kata, tak. Hak ni 1000 untuk hak bukan gadaian. Nampak? Baik. Wa min sama, dari kerana itu. Ni pecahan furuk pada furuk pula ni. Jadi dikiaskan atas masalah ini, wa min sama. Lawid da'a lidainihi syai'an. Kalau dia mendakwa bagi pemiutang. Dain inilah pemiutang. Orang hak beri hutang. Sesuatu. Wa qasada annahu an dainihi. Dan dia qasadkan bahawa sesuatu tadi ialah ganti bayaran daripada hutang. Waqa'an anhu, jatuh dia, jatuh makna berlaku, kena. Gini, kita ambil contoh yang samalah. Kita kata, atau contoh gini, kita berhutang dengan kawan kita. Nampak? Berhutang dengan kawan kita. Berhutang katalah 1000. Lepas tu, kita pun puas ada motor kita pun kita beri ke dia. Dia motor kita. Jadi sekarang ni motor tu ada apa hukum motor? Kita berhutangnya 1000. Lepas tu kita pun pakai lama dalam motor kita gini ni motor ni motor ni mau ambil lah. Okey, baik. Kata lagi tu ataupun dia letak motor tu suruh kepada dain tadi suruh pakai contohnya. Ambil lah. Baik. Niat tu apa? Kalau seorang tu didakwa bahawa apa yang diberi ni lau adda lidainihi, kalau dia beri kepada dain syai'an, sesuatu, wa qasada annahu an dainihi, dan dia qasad motor ni ialah bayaran bagi hutang 1000 tu. Motor ni bayaran bagi hutang 1000. Maknanya tuan tu nak ambil motor ni, jual lah, dapat balik hutang tu. Jadi dia qasadkan barang yang diberi itu sebagai bayaran kepada hutangnya, waqa'a anhu, jadi berlaku. Tuan kata, "Dok, buat apa? Ni murah saja aku pakai kan?" Contoh. Wa in zannahu al-da'inu hadiyatan, walaupun dain pemiutang ingat nak beri saja motor kita. Ingat nak beri saja kita pakai motor, atau nak beri hadiah, nak heboh saja motor kita. Tuan hak beri motor tu, "Dok, ingat hutang 1000 tu, motor ni bayar hak 1000 tu lah." Siapa menang? Jawapannya waqa'a anhu, berlaku atas apa yang dia niatkan. Orang hak beri tu niat sebagai dia bayar kepada hutang jatuh. Kadza qalu. Demikianlah kata mereka para ashab. Perkataan ni daripada Syekh Zainuddin Malibari ni, kadza qalu ni dia panggil uslub tabarri lah. Seakan-akan dia kata, ulama kata gitulah. Ada sedikit macam pandangan tu tidak kuat atau tidak bukan tak bersetuju. Tapi dia menukilkan semata-mata. Aku dak kata mereka kata gitu. Nampak? Sebab payah juga dia nak menganggap benda diberi tu, sebab dalam akad tu tak sebut. Tapi lepas berlaku perselisihan tu kata, "Dak tu ialah bayaran hutang yang aku hutang." Tapi ulama ashab kata gitu. Maknanya dia mengikut apa yang dikehendaki oleh pemberi barang tadi. Kata qalu, begitulah kata mereka. Okey, baik. Kemudian summa illam yanwi dafi'u syai'an halata daf'i, kalau pemberi tadi tidak niat apa-apa masa beri motor tu, tak ada niat apa-apa, beri saja. Niat apa? Hutang ke, hadiah ke, heboh ke, jadi tak ada niat apa-apa, ja'alahu amma sya'a minhu, boleh dia jadikan apa yang dia nak daripada keduanya. Mana tadi? Kalau tak niat apa-apa, mana-mana tak? Mana-mana ni kembali pada apa? Kembali kepada masalah pertama tadi. 2000. 2000.
Dia bayar tu untuk hak mana? Untuk hak 1,000 yang ada barang gadaian ataupun 1,000 hutang hak tak ada barang gadaian. Jadi kalau tidak niat apa-apa, boleh dia jadikan untuk mana-mana satu. Sama ada 1,000 hak berkait dengan gadaian, terlekat dengan barang gadaian, ataupun 1,000 yang tidak terlekat pada barang gadaian, boleh dia niatkan kepada ketika itu. Li'anna ta'yina ilaih, kerana penentuan tu diserahkan kepada rahin, kepada pemberi tu. Dialah yang menentukan hak beri ni tujuannya hak tebus hutang yang ada barang gadaian ataupun hutang hak tak ada barang gadaian. Kemudian kata musannif, tatimmatun fi bayani hukmil muflisi. Al-muflisu man alaihi dainun li adamiyyin halun zaidun ala malihi yuhjazu alaihi bi talabihi al-hajra yuhjaru alaihi bi talabihi al-hajra ala nafsihi aw talabi ghuramaihi bi talabihi aw talabi ghuramaihi. Tatimah ini satu kesempurnaan. Orang yang muflis, iaitu orang yang di atasnya hutang anak Adam yang sampai tempoh yang melebihi harta, hukumnya dihijir. Dihijir makna ditahan. Dengan dia menurut hijir di atas dirinya, dia menuntut hijir atas dirinya atau dengan tuntutan tuan-tuan hutangnya. Masuk bab muflis dah, bab iflas. Macam mana perlu muamalat ataupun bagaimana perlu dilakukan pada orang hak muflis ni. Kita dekat Malaysia pun dah ada lah jabatan insolvency, yang mana menguruskan hutang-hutang. Sebab zaman ni zaman orang berhutang. Bahkan orang kata kalau dak berhutang pula rugi. Sebab hutang tu yang memudahkan. Jadi kena kawal lah supaya hutang tu jadi hutang yang sihat, bukan hutang yang membebankan. Dia hutang yang sihat ni dalam sistem ekonomi sekarang ni memang satu yang payah, bukan tak boleh lepas. Boleh saja hidup tak ada debat dengan hutang, boleh je. Tetapi kalau nak kepada kesenangan sikit ataupun keselesaan sikit, memanglah. Kecuali orang tu memang daripada asal keturunan kaya dah. Ataupun waris tu gali belakang rumah jumpa atas karung. Tu memang tak berhabis 7 keturunan. Baik. Jadi di sini kalau makna penjawab, pekerja, penjawab awam dan seumpamanya, benda ni berlaku. Cuma yang menjadi masalah ialah berhutang hutang yang tidak sihat. Jadi dia akan bawa pada perbahasan. Sebelum ni hutang, lepas hutang rohan. Bila orang hutang tak boleh nak tebus juga, apa kena buat? Istihar mufli. Belajar bab al-iflas. Tatimmatun, kata pengarah, ini satu kesempurnaan fi bayan hukmul muflis, pada menerangkan hukum muflis. Al-muflisu, siapa muflis? Man alaihi dainun li adamiyyin, orang yang mempunyai hutang kepada anak Adam, halun, hutang yang telah matang sampai masa dah, zaidun ala malihi, yang lebih daripada harta hak ada. Harta hak ada 10, dia hutang 20. Contohlah tu. Harta dia ada 10 je, dia hutang sampai 15, 20, lebih sikit pun muflis dah tu. Makna hutang menghabisi harta yang dia ada. Nampak Itu muflis. Ini muflis dari segi muamalah. Nabi pernah tanya sahabat, atadruna manil muflis, kamu tahukah siapa muflis? Sahabat jawab, al-muflis laisa lahu mal wala arab wala mata', orang yang tak ada harta, tak ada barang, tak ada kakah, tak ada benda. Itulah orang muflisnya. Nabi kata al-muflis. Orang muflis tu ialah orang yang datang di hari akhirat dengan pahala yang banyak, tapi kerana dia mengumpat si fulan,
dia mencederakan si fulan, menumpahkan darah si fulan, maka masing-masing orang tuntut balik hak dia, jadi semua ambil pahala dia. Sehingga dia pula tak mampu nak bayar hutang orang dan juga kezaliman yang dibuat di muka dunia. Akhirnya dosa orang dipindahkan kepada dia. Ini orang muflis di akhirat. Yang masalah muflis muamalat ni ialah orang yang ada hutang dengan orang lain yang telah matang, yang melebihi daripada hartanya. Apa kena buat? Yuhjaru alaihi. Hendaklah disekat, ditahan. Dia tak boleh nak pergi pandai-pandai beli ikut dam. Nak pergi buat perniagaan, nak buka company baru, tak boleh. Bi talabihil hajra, dengan tuntutan dia sendiri minta, Tok Qadi tolong isytihar saya muflis. Kan lah ni kan ada orang minta muflis kan? Tak? Tak boleh bayar. Akhirnya dia minta supaya isytihar muflis. Bukan makna daripada pihak Qadi saja, dia boleh minta isytihar muflis. Adalah sebab dia tu. Bila gitu harta dia tertahan. Bila isytihar muflis dah, tak boleh nak, orang kena tunggu dululah. Dia tak boleh buat ikut dah macam orang yang mana dia tidak muflis. Urusan harta dia tertahan. Au talabi ghuramaihi, ataupun dengan menuntut oleh pemiutang-pemiutangnya, orang hak dia hutang. Ramai mari jumpa mahkamah gini. Kita pergi mahkamah, kita file lah, minta dijatuhkan hukuman muflis kepada hak dia ni. Dia ni hutang kita belaka ni tak bayar lama dah. Jadi boleh. Wabil hajri yata'allaku haqqul ghurama'i bimalihi. Isyak dah. Ada seminit. Seminit. Okey, ada soalan tak? Sebelum masuk muflis. Ada soalan? Ada Kalau tak ada, sekadar itulah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.